Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. BIS Malaysia petang ini bersama saya Izzamin Nasir. Selain bersiaran menerusi saluran berita RTM dan TV1, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Live BIS Malaysia. Saudara, keusahawanan digital bukan lagi sekadar pilihan. Ia kini menjadi satu keperluan dalam dunia perniagaan moden. Dalam era revolusi industri 4.0, lebih 70% usahawan baru memulakan perniagaan mereka melalui platform digital sama ada menerusi e-dagang, media sosial, aplikasi mudah alih maupun teknologi berasaskan awan. Platform perniagaan melalui platform digital bukan sahaja memudahkan jual beli, malah membuka pintu kepada pasaran global hanya dengan beberapa klik. Apa yang lebih menarik, ekonomi digital di Asia Tenggara dijangka mencecah 300 bilion menjelang tahun 2025 dan Malaysia merupakan antara negara yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam sektor ini. Namun di sebalik peluang yang terbentang luas, masih ramai usahawan yang tercari-cari hala tuju dan strategi terbaik untuk menyesuaikan diri dengan lanskap digital yang sentiasa berubah. Justru itu, Bual BIS kali ini kita akan mendalami evolusi platform keusahawanan. Semua ini akan kami bincangkan bersama panel undangan di studio seketika nanti. Sebelum itu, kita ke perkembangan ekonomi semasa negara. Malaysia terus mengorak langkah sebagai peneraju dalam peralihan tenaga hijau merentas sempadan Asia Tenggara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam menegaskan tenaga kerja berkemahiran tinggi amat penting dalam memacu sektor tenaga boleh baru negara. Malaysia kini menjadi hub utama dunia dalam pembuatan komponen solar fotovoltaik PV dengan 6 daripada 10 syarikat PV terbesar beroperasi di Malaysia. Peralihan ini diperkukuh melalui pelaksanaan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara. Seterusnya, beralih ke perkembangan pasaran. Bursa Malaysia dibuka rendah pada sesi awal dagangan sejajar penurunan semalaman di Wall Street. Ia berikutan sentimen berhati-hati dalam kalangan pelabur susulan ketidaktentuan dasar tarif Washington. Manakala ringgit memulakan urus niaga pagi tadi hampir mendatar berbanding dolar Amerika Syarikat di tengah-tengah peningkatan kecil indeks dolar selepas kekal di bawah 100 mata beberapa hari sebelum ini. Kita tinjau pergerakan ringgit diikuti komoditi dan senarai harga barang. Segmen Bual BIS petang ini membincangkan topik evolusi platform keusahawanan bersama-sama dengan panel undangan di studio seketika nanti.
Hari ini, lebih 80% perniagaan baru dimulakan secara dalam talian. Dalam tempoh hanya sedekad, dunia keusahawanan telah berubah secara drastik daripada kedai fizikal kepada platform digital, daripada pelanggan setempat kepada pasaran global. Dengan hanya sebuah telefon pintar dan sambungan internet, sesiapa sahaja kini berpeluang menjadi usahawan. Malaysia pula mencatatkan pertumbuhan pantas dalam sektor e-dagang, perkhidmatan digital dan pembayaran tanpa tunai, sekaligus membuktikan bahawa platform keusahawanan digital bukan lagi trend sementara tetapi sebagai sebuah ekosistem yang membentuk masa depan ekonomi. Namun persoalannya, bagaimana platform ini berevolusi? Apakah peluang sebenar yang tersembunyi dan bagaimana usahawan boleh memanfaatkannya secara maksimum? Untuk menjawab persoalan ini, kita bersama dengan Encik Romizi Zainuddin yang merupakan perunding keusahawanan digital. Assalamualaikum, terima kasih bersama kami di BIS Malaysia. Ya, Waalaikumsalam. Apa khabar BIS Malaysia? Baik, mungkin sebagai permulaan untuk kita membincangkan topik hari ini, bagaimana Encik Romizi melihat evolusi platform keusahawanan digital sejak 5 tahun kebelakang ini? Baik, okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat hari ini apa yang berlaku di evolusi, kita lihat usahawan di luar, ya, bercerita tentang digital ni. Kita rasa terpanggil kalau tak ada kerana pandemik lah. Saya, pandangan peribadi saya lah, rata-rata mata di Malaysia ini tidak terdedah kepada dunia digital. Di situlah kita belajar, duduk, stay at home, tak boleh keluar. Terpaksa di situlah hari ni nak order makan, barulah kenal itu QR code. Dengan MySejahtera-nya semua orang hari ni kena ambil, hari ni kena ada handphone Android. Terpaksa hari ni untuk scan. Jadi di situlah kita mengajar. Jadi kalau kita lihat di sini, keusahawanan ni bermulanya hari ni daripada diri sendiri. Seperti mana kata guru saya, apabila anda menguasai ilmu, maka anda menguasai dunia lah. Jadi ilmu digital ni perlu hari ni didedahkan. Tak kira hari ni mereka yang berumur ataupun daripada alam persekolahan hari ni, kita mohon pihak kerajaan hari ni menerapkan hari ni tentang dunia digital ni daripada bawah lagi. Ya, baik. Mungkin bermulanya setahun-tahun sebelum ini, kita sekarang pelbagai platform ada sebenarnya, Encik Romizi. Mungkin apa platform digital yang paling orang kata berkesan ataupun paling digunakan, paling berpengaruh dalam membantu usahawan pada masa kini, Encik Romizi? Baik, okey, kita juga terima kasih kepada pihak kerajaan, terutamanya hari ini agensi-agensi kerajaan hari ini telah membantu banyak usahawan, mendedahkan hari ini dengan latihan-latihan AI. Jadi apa yang berlaku hari ini, banyak platform-platform yang berada di Malaysia ini, kita rasa sedih. Sebenarnya rata-rata platform digital keusahawanan ni, rata-ratanya datang daripada luar negara. Kita cerita tentang platform S, platform G, platform L. Jadi bukannya datang daripada bilik Malaysia. Jadi that's why hari ini kita tampil hari ini, kalau kita lihat, tidak adakah platform hari ini milik Malaysia yang kita rasa bangga, kita boleh letak produk kita di situ dan kita rakyat Malaysia boleh menyokong hari ini dan kita boleh angkat produk kita ini ke mata sosial media di luar negara. Jadi itu persoalannya hari ini. That's why kami hari ini di sini tampil menengahkan hari ini platform milik Malaysia. Banyak di sini. Orang tak tahu tentang platform. Banyak platform seperti contohnya Wow Nation. Jadi ini adalah platform milik Malaysia. Jadi tetapi tidak didedahkan kepada masyarakat umum. Milik Malaysia, made in Malaysia, produk Malaysia masuk situ. Jadi kita cuma banggakan kepada platform luar. Ya, baik. Mungkin dalam tempoh beberapa tahun ini juga Encik Romizi berkecimpung dalam bidang keusahawanan digital ini. Mungkin bagaimana potensi-potensi platform-platform ini apabila kita lihat dalam jangka masa mungkin 10 tahun akan datang ataupun selebih daripada itu? Baik. Okey, untuk pengetahuan semua, seperti mana sedia maklum, ya, pengendali platform hari ini menyediakan hari ini kedai online. Usahawan nak masuk ke dalam kedai online tu sudah tentunya perlu berbayar. Perlu bayar kos hari ini, penyewaan kedai dan sebagainya. Jadi untuk menjadikan mereka usahawan fintech, finance teknologi, saya percaya hari ini di sinilah kita kena tampil sebagai syarikat swasta. Kami di syarikat korporat hari ini, kalau kita minta hari ini usahawan ini suruh bayar masuk ke kedai online, sudah pastinya mereka kurang mampu. Tetapi di sini kami di syarikat korporat melalui gabungan hari ini My Expert
expert global hari ni, kami memberikan peluang dan ruang kepada usahawan. Kalau mereka ada produk yang baik, silakan. Kita sediakan kapet merah. Kita sediakan hari ni platform untuk masuk ke dalam kedai online yang berjenama, saya beritahu, milik Malaysia tadi, Wow Nation, secara percuma. So saya rasa di sinilah peluang dan ruang yang perlu digunakan oleh masyarakat yang sedang mendengar dalam program BIS Malaysia hari ini. Itu yang kita nak. Ya, baik. Saya juga ada kenalan daripada yang terlibat dalam bidang keusahawanan di pusat beli belah dan sebagainya juga. Saya nampak trend itu semakin berubah daripada kedai fizikal dan juga sebagai daripada kedai fizikal kepada dalam talian kan, macam-macam platform seperti yang dinyatakan. Tapi bagaimana sebenarnya e-dagang dan juga media sosial pada hari ini dan juga fintech seperti yang disebutkan itu telah mengubah kata lanskap keusahawanan ini? Ya, kita lihat hari ini negara luar, negasi luar hari ini, kita pandang ke timur, kita pergi tengok hari ini di Jepun, di Korea dan sebagainya. Sekarang ni semua perniagaan dan pembelian semua dia di atas talian. Cuba kita lihat baru-baru ini dalam bulan Ramadan. Saya ada kawan-kawan saya hari ini buat kedai fizikal. Dia meniaga hari ini barang-barang keperluan untuk Hari Raya, Aidilfitri. Jauh jatuhnya persentage hari ini turun, hari ini hampir 30% dari penjualan daripada asal. Rata-rata hari ini pembeli hari ini lebih selesa untuk membeli di dalam talian. Jadi ini bermakna jika kalau kawan-kawan hari ini usahawan yang memang tidak ada lagi kedai secara fizik online, hanya tertumpu hari pada tradisional ataupun kita panggil hari ini kaedah yang lama, saya rasa dia akan jadi ketinggalan. Jadi saya harap ayuh hari ini semua usahawan yang di luar sana yang masih lagi tertumpu 100% kepada perniagaan mereka secara fizikal, turut terbabit dengan perniagaan secara atas talian. Baik. Kita nak memasuki orang kata bidang keusahawanan digital daripada kedai fizikal dan sebagainya. Kita dah bincangkan seketika nanti. Mungkin apa peluang utama sebenarnya yang tersedia kepada para usahawan ini yang nak menggunakan platform digital, nak beralih kepada platform digital selepas ini? Baik. Okey, untuk pengetahuan semua, saya percaya hari ini kerajaan telah menyediakan banyak peluang. Dia menyediakan grant, menyediakan pinjaman. Tetapi kami di syarikat korporat hari ini tampil. Kita selari dengan kerajaan. Kita juga memperjuangkan apa yang PMX hari ini memperjuangkan tentang AI. Membawa hari ini dunia AI dan sebagainya. Jadi oleh itu kami hari ini menyediakan imbuhan kepada rata-rata usahawan yang mendengar sana yang perlu, ayuhlah bergabunglah dengan pihak kami. Kami menyediakan hari ini satu program yang diberi nama Program Pencarian Usahawan MyExpert. Jadi di situ kita menyediakan imbuhan tak banyak. Yang mampu yang kita adalah sebanyak imbuhan 15,000. Jadi di situ mereka akan diberikan gadget. Mereka akan diberi kedai, mereka akan diberi yang paling menariknya ya Izamil, iaitu kita beli mereka Easy Post. Easy Post system yang kita akan install ke dalam Android phone mereka secara percuma. Jadi ini bermakna di situlah ruang dan peluang makcik Kiah yang tepi jalan yang meniaga goreng pisang. Selama hari ini kita jumpa dengan dia, makcik nak beli goreng pisang berapa? RM10. Lepas ini makcik ni dia boleh keluarkan hari ini invoice, mengeluarkan resip, dan sudah pastinya perniagaan dia akan tersusun dari segi accounting dan sebagainya. So ini yang kita tawarkan perkhidmatan tersebut. Baik. Apabila mereka nak beralih kepada daripada perniagaan tradisional kepada yang mudah alih dan sebagainya, teknologi fintech dan sebagainya ini, adakah mudah untuk mereka beralih daripada dah ada kedai fizikal, dah ada itu ini dan sebagainya, nak beralih ke sana? Dan mungkin apa cabaran-cabaran utama kepada mereka yang dah beralih ataupun yang belum lagi beralih tapi nak beralih? Macam mana? Baik, jadi untuk pengetahuan semua, kita menyediakan apa pun saja peralihan itu perlu datang hari ini dari segi latihan. Macam mana pun hari ini sebesar-besar perniagaan mereka pun untuk belajar dalam dunia digital ni, dia kena belajar. Jadi kami menyediakan hari ini kursus. Kita menyediakan kursus. Jadi hadir dan tampil dalam kursus yang kami sediakan. Setiap minggu kita jalankan hari ini kursus hari ini di Pusat Belia Antarabangsa IYC di Kuala Lumpur. Hadir kursus. Contohnya hari Ahad kita ada lebih daripada usahawan. Tetapi yang menariknya Zamir, rata-rata kursus kami dah jalankan kursus 2 bulan ni, Masya Allah. Yang hadir dari
lebih daripada 1,000 orang yang telah hadir ni, rata-ratanya adalah 70% daripada usahawan yang berbangsa Cina yang tampil sebagai mereka orang yang awal yang menerima ini. Jadi saya harap USB untuk semua bangsa, bukan hanya hari ini usahawan Chinese saja yang hadir, malah hari ini kita jemput hari ini usahawan daripada kaum Melayu dan kaum India untuk tampil untuk kita belajar benda yang baru ini. Ya, baik, selain daripada latihan, mungkin apa lagi orang kata peluang-peluang atau inisiatif yang boleh diberikan, yang boleh disalurkan kepada usahawan-usahawan di luar sana yang nak beralih kepada digital ini? Ya, penting. Apabila kita sebut digital, usahawan fintech, pertama sekali gadget. So saya percaya hari ini kami hari ini menyediakan handphone percuma, laptop percuma. Alhamdulillah kita ada syarikat korporat yang hari ini yang telah menaja program kita hari ini. Jadi di sini hari ini saya percaya dengan pemberian Waimah hari ini kita beri pun sekalipun handphone, kita adakan kedai online hari ini, kita bagi pun hari ini laptop untuk diguna hari ini tujuan untuk marketing. Tetapi kalau mereka tidak mahu untuk belajar, kita nak buat macam mana, Izami? Jadi itu yang kita rasa terpanggil di sini untuk kita memberitahu dalam segmen BIS Malaysia ini agar kami di syarikat korporat bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan untuk tampil membantu merealisasikan misi kerajaan untuk mendigitalisasikan perniagaan mereka. Mungkin sejauh mana orang kata prestasi ataupun unjuran kepada mereka yang nak beralih kepada perniagaan ataupun usahawan secara digital ni pada selepas ini? Kalau kita lihat hari ini kita kena bermula dengan A. Kalau maksudnya perniagaan yang daripada fizikal kita masuk kepada digital. Unjuran kalau kita lihat statistik, kita lihat hari ini usahawan-usahawan yang kita telah bantu tahun-tahun yang mendatang, kita tengok peningkatan yang mendadak daripada mereka hari ini perniagaan mereka biasa-biasa menjadi luar biasa. Jadi ini bermakna peningkatan peratusan tu menjangkau sampai ke 33%. So ini bermakna apa yang berlaku apabila perniagaan mereka berada di media sosial, berada di mata hari ini online hari ini. Jadi saya percaya hari ini orang yang meniaga dekat Kuala Lumpur, produk mereka boleh diorder oleh orang Sarawak. Contoh, kek Sarawak hari ini, kek batik, kek Sarawak hari ini, kek lapis Sarawak. Kek batik pula, minta maaf. Kek lapis Sarawak. Ini bermakna bukan orang Sarawak saja. Kita orang Kuala Lumpur hari ini boleh beli. Tetapi beli atas talian. So saya rasa benda itu akan menjimatkan dari segi semua pihak di sini. Lihat. Baik, kita nak tanya lagi mengenai orang kata cabaran-cabaran dan juga apa lagi yang boleh kita bincangkan mengenai topik kita hari ini. Kita akan rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam BIS Malaysia. Baik, saudara, kembali dalam BIS Malaysia. Hari ini kita berbicara mengenai topiknya evolusi platform keusahawanan bersama dengan Cik Romizi Zainuddin yang merupakan perunding keusahawanan digital di Malaysia. Baik, kita nak teruskan perbincangan. Tadi kita dah tanya mengenai unjuran, mungkin cabaran dan juga insentif ataupun inisiatif yang dilaksanakan untuk kita galakkan lagi usahawan di luar sana untuk beralih ke platform digital. Mungkin kita lihat juga dalam kalangan usahawan ni terdiri daripada PKS, perusahaan kecil dan juga sederhana. Bagaimana platform digital ni membantu mereka untuk bukan setakat bersaing di peringkat tempatan lokal sesama negeri sesama mereka, tapi untuk bersaing juga di peringkat antarabangsa global itu, Cik Romizi. Baik, okey. Di segi PMKS yang ada dekat luar, contohnya hari ini mereka mempunyai produk yang baik. Kalau kita lihat, saya baru ni saya pergi ke Johor. Saya pergi ke satu daerah. Rupa-rupanya di sana hari ini usahawan-usahawan ada usahawan Risda, usahawan Mara, mereka mempunyai produk yang baik. Tetapi cabarannya di situ, produk dah baik, cuma dari perlu hari ini packaging yang menarik. Saya lihat dekat sini produk dah baik. Jadi kalau kita nak ketengahkan produk ini ke internasional, tugas utama hari ini usahawan di luar hari ini untuk memastikan hari ini dari segi packaging. Malah hari ini packagingnya hari ini mesti hari ini international look. Ini bermakna hari ini dah ada, mesti ada QR code, mesti ada bar, jadi orang boleh scan. Jadi dengan semua nutrition pack, ini bermakna perlu lengkap. Jadi ini bermakna kalau apabila kita nak bawa produk-produk hari ini yang luar, saya tengok banyak produk-produk yang kita perlu boleh ketengahkan ke luar negara khasnya. Jadi saya harap usahawan-usahawan hari ini boleh memperkemaskan dari segi packaging, dari segi harga, dan boleh bawa hari ini ke produk ini ke pentas internasional. Baik, Cik Romizi, mungkin boleh kongsikan juga contoh-contoh usahawan ataupun kejayaan-kejayaan usahawan yang telah berjaya membuktikan mereka berjaya beralih daripada kedai fizikal dan sebagainya kepada
kepada platform ataupun menggunakan perniagaan mereka ke arah lebih inovatif, lebih digital, lebih ke arah fintech sekarang. Baik. Jadi kalau kita lihat semua orang tertumpu hari ini apabila cerita tentang pemasaran aja, sekarang ini medium yang terbaik antara statistik kita lihat hari ini, nombor wahidnya media sosial yang utamanya tetaplah WhatsApp. Mereka menggunakan hari ini platform WhatsApp. Keduanya hari ini adalah Facebook sebagai medium untuk diorang pasarkan hari ini produk mereka. Tiba-tiba hari ini platform yang nombor 3 ni dia tahun lepas dia nombor 4. Tapi dia tiba-tiba dia attack dia jadi nombor 3. Jadi TikTok ni pula menjadi medium utama dan rata-rata usahawan-usahawan sekecil-kecil perniagaan sebesar-besar ini mereka dah mula menjuruskan kepada usahawan kepada kaedah memasarkan dalam bilangan TikTok. Jadi kalau kita lihat company-company di luar sana, contohnya mereka mengeluarkan produk kesihatan, kecantikan ataupun produk-produk lain, mereka hari ini telah berubah hari ini ke industri TikTok ini sebagai medium utama untuk pemasaran. Jadi itu kita lihat lah. Ya, baik. Mungkin dari segi apa kata contoh saya ingin berkecimpung dalam bidang keusahawanan digital ini, mungkin apa kemahiran yang perlu saya ada ataupun pengetahuan yang saya perlu ada untuk saya memulakan perniagaan secara digital ini dan untuk kita untuk saya kuasai orang kata era digital ini. Baik. Okey, simple saja untuk kita kuasai. Yang pertama sekali, suka tak suka media sosial itu adalah mainkan peranan penting. Sebab kalau katakan kita tak pandai untuk banner perniagaan kita sendiri, ada fizikal, bila tanya makcik macam mana saya nak ada website tak ada website, tak ada laman sesawang, ada Facebook tak, Facebook pun tak ada, TikTok pun tak ada, Instagram pun tak ada. Jadi basicnya hari ini, bermula hari ini adalah ilmu tentang digital ni, fintech ni adalah dalam media sosial tersebut. Jadi lepas tu pula barulah dia bergerak kepada cara dalam e-dagang. Barulah perniagaan mereka diletakkan ke dalam pilih hari ini kedai online yang milik Malaysia. Kita sokong hari ini kedai milik Malaysia. Jadi ini bermakna dengan adanya platform-platform di luar sana, contoh seperti mana platform yang saya beritahu hari ini yang sedang sangat diperkatakan, iaitu Wow Nation ni, ramai orang sudah kita tawarkan hari ini, mereka download percuma, mereka dapat hari ini point, dia orang boleh dapat diskaun. Jadi saya rasa benda ini akan satu masa nanti hari ini ia akan menjadi satu wave, satu era digital untuk orang kenal dan kita rasa bangga bawa platform dan kedai milik Malaysia. Ya, itu dari segi teori dan juga praktikalnya sikit. Tapi saya tertarik juga, berminat juga nak tahu mungkin ada contoh-contoh Encik Romzi dah berkecimpung dalam bidang ini lama bersama dengan usahawan-usahawan di luar sana. Mungkin ada contoh-contoh yang boleh dikongsikan daripada mereka tak tahu digital langsung. Mungkin sekarang dah berjaya hingga peringkat antarabangsa. Mungkin ada contoh-contoh perniagaan yang boleh dikongsikan. Kita ambil contoh kan perniagaan hari ini, kita cerita di uluran usahawan di Rizda. Mereka ni tak kenal hari ini satu produk hari ini. Apabila influencer kita hari ini telah memperkenalkan hari ini produk sambal. Jadi rata-rata semua buat hari ini sambal. Jadi apa yang berlaku hari ini, semua orang hari ini menuju hari ini untuk bawa hari ini sambal hari ini garing. Saya lihat satu hari ini perniagaan ni, iaitu seorang ibu tunggal. Okey, saya jumpa dengan dia hari ini, dia bertempat di Melaka. Saya pun terkejut bila kita interview dia hari ini. Kakak meniaga hari ini produk sambal ni menggunakan platform apa? Dia kata 100% digital. Dia menggunakan apa? TikTok. Dia menggunakan platform-platform ini. Dan saya pula bertanya, ada kedai online dia menggunakan platform luar, platform S, platform lain-lain. Jadi saya percaya hari ini, dan apabila saya beritahukan platform milik Malaysia ni, dia pun terpanggil, ada ya platform milik Malaysia. Jadi ini bermakna produk-produk dekat luar bukannya tidak baik, tetapi mereka hari ini tidak ada ruang dan peluang untuk promosikan mereka di pentas internasional. Itu yang peranan kita lah di korporat. Baik, adakah sebenarnya usaha ataupun kita punya hasrat untuk membantu mereka itu sudah cukup memadai ataupun perlu ada lagi sebenarnya inisiatif-inisiatif yang perlu dibuat untuk menggalakkan lagi mereka untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan digital ni? Sekarang ni apabila kita cerita hari ni, kita bagilah apa platform pun, e-dagang, kaedah dan sebagainya, mudah alih. Yang bottom line hari ni, apa yang usahawan nak hari ni, adakah benda ini berbaloi? Adakah mereka gunakan resourcing ini dengan cara yang betul? Contohnya hari ini mereka menggunakan hari
hari ini ad untuk yang berbayar di luar sana hari ini. Adakah benda ini cuma dapat hari ini jawapan krik-krik ataupun di sebagainya. Tapi kita lihat di sini untuk pengetahuan semua, kami menyediakan kursus. Apa pun hari ini, kita kalau katakan saya mengendalikan kursus secara webinar, secara Zoom. Saya lihat hari ini 10 orang yang kita latih melalui online, kurang hari ini kemahiran mereka untuk kita ketengahkan berbanding dengan kita kena berhadapan. Suka tak suka kena face to face, kena berada dalam kursus 4 jam atau 8 jam. Jadi di situlah kami tampil di sini untuk kursus yang kami jalankan selama 4 jam, mengajak peluang-peluang untuk mereka untuk belajar. Dan ingat, waktu mereka belajar tu datang bawa produk. Kita ajar mereka macam mana nak ambil gambar. Kadang-kadang nak ambil gambar pun Izzamin mereka tak pandai. Jadi itu yang kaedah-kaedah mereka untuk menarikkan minat mereka untuk membeli produk usahawan-usahawan ini nanti. Baik. Sebelum kita akhiri perbincangan ini, sikit lagi soalan kami bertanya. Mungkin bagaimana Encik Romizi melihat masa depan platform keusahawanan ini, juga apa yang harus usahawan ini bersedia untuk cabaran demi cabaran selepas ini? Baik. Jadi masa depan yang ini usahawan, khasnya usahawan digital di Malaysia ini, seperti mana tadi unjuran 300 bilion Asia Tenggara. Jadi ayuhlah, inilah masa dan kesempatannya hari ini. Kita faham hari ini usahawan-usahawan ini perlu menirap. Walaupun kita faham hari ini usahawan-usahawan ini yang mana yang berumur, contohnya 50 tahun, 60 tahun, ini bukannya bidang mereka. Tetapi anda silap. Kerana ini kita semua pihak. Tak kira hari ini daripada lepasan sekolah sehinggalah anda berumur 60 atau 70. Jadi perlulah mengambil peluang untuk kita bersama-sama untuk menimba ilmu dan kita bawa diri kita, bawa perniagaan kita ke mata sosial media dan jadilah kita sebagai usahawan fintech yang membawa Malaysia ke negara maju, insyaAllah. Betul. Jelas sekali sebenarnya keusahawanan digital ni bukan sahaja membuka peluang baru, malah terus mengubah cara kita, Encik Romizi, untuk berfikir dan juga berniaga dalam dunia moden yang serba pantas ini. Jadi dengan evolusi platform digital yang semakin pesat, para usahawan di luar sana harus berani berubah, celik teknologi dan juga sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan cabaran serta trend semasa. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Romizi Zainuddin yang merupakan perunding keusahawanan digital untuk perkongsian itu tadi. Baik saudara, menutup BIS Malaysia petang ini. Teruskan bersama-sama RTM untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah seketika nanti. Saya Izzamin Nasir. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Subhan.